semua. Menjelang pilihan raya negeri Melaka, rundingan antara Blok BN dan PN dilihat mula memasuki fasa baharu. Dua perkembangan terbaru memberi satu isyarat yang sama. Kerjasama mungkin lebih penting daripada berebut kerusi. Wawasan negara memberi isyarat bahawa tuntutan jumlah kerusi tidak seharusnya menjadi keutamaan jika ia akhirnya menyebabkan pertembungan sesama sendiri dan memberi kelebihan kepada lawan. Pendekatan yang dicadangkan ialah menilai kerusi berdasarkan kekuatan dan peluang kemenangan, bukan semata-mata siapa mahu lebih banyak kerusi. Dalam perkembangan berasingan, ahli MKT UMNO, Razlan Rafi mencadangkan satu formula lebih besar, pembahagian zon kuasa antara BN dan PN. Cadangannya, kawasan selatan boleh menjadi zon pengaruh BN, manakala negeri-negeri pantai timur kekal sebagai kawasan pengaruh PN. Formula ini dilihat sebagai usaha mengelakkan BN dan PN daripada bertembung sesama sendiri, sekaligus membolehkan kedua-dua gabungan menumpukan kekuatan kepada kawasan yang benar-benar berpotensi dimenangi. Melaka kini dilihat sebagai antara medan penting untuk menguji sejauh mana formula kerjasama ini boleh diterjemahkan dalam rundingan sebenar. Persoalannya, adakah BN dan PN benar-benar bersedia mengetepikan tuntutan kerusi demi kemenangan bersama? Atau akhirnya, soal siapa dapat lebih banyak kerusi akan kembali menjadi punca pertembungan? Okey, sekian dulu. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.